Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan-kawan. Alhamdulillah dapat kita bertemu sekali lagi di CR YouTube channel 5306. Hari ini kita akan berkongsi satu lagi resipi yang viral satu ketika dahulu, iaitu kek batik. Kali ini kita akan berkongsi membuat kek batik ganache. Kek batiknya adalah kek batik yang bukan lembut tetapi crunchy. Manakala ganache dia yang topping ni sangatlah lembut. Kalau buat dengan jari macam ni, sangatlah lembut. Jom kita lihat apakah bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat kek batik ganache ini, ya. Kawan, kita memerlukan biskut Mary 2 paket. Satu paket beratnya 300 gram. Ini pun 300 gram. Ini adalah perisa original dan yang ini adalah cappuccino punya perisa. Okay, ini ya adalah original flavor dan yang ini adalah cappuccino flavor. Jadi kan warna dia pun berbeza. Jadi saya nak ada 2 tone color. Jadi kan kita mula-mula sekali kita akan pecahkan dia jadi macam ni, ya. Ini pun serupa. Okey. Pecahkan jadi 2. Okey. Ini adalah mentega beratnya 227 gram, tetapi kita akan timbang untuk 200 gram sahaja. Baik. Kawan-kawan, kita akan masukkan 1 cawan Milo lebih kurang beratnya 120 gram. Kita memerlukan serbuk koko ni sebanyak setengah cawan, ya. Air panas kita akan masuk setengah cawan. Saya buat macam ni supaya mudah untuk kita menggaul dengan bahan-bahan mentega yang kita panaskan. Panaskan kuali, kita masukkan butter 200 gram. Okey. Dan kita kacau-kacau macam ni lah. Kacau-kacau macam ni lah, ya. Lagi dicair dulu, okey. Sekarang kita masukkan 3/4 cawan susu pekat, okey. Dan kita gaul. Masukkan setengah sudu teh garam, ya. Dan kita tuanglah bahan-bahan yang telah kita buat tadi, ya. Jadi mudahlah kita nak menggaul bahan-bahan ini, ya. Macam ni. Masukkan 2 biji telur dan gaul rata. Guna api yang sedang-sedang saja. Kawan-kawan lihat, tengok tu. Ada macam gelembung-gelembung udara, maknanya dia dah mula mendidih, ya. Jadi kan bolehlah kita tutup api, tapi kita terus kacau. Okey, kita akan biarkan ianya sedikit sejuk suam-suam kuku, ya. Sediakan baking tin saiznya 10 inci kali 10 inci. Bubuh parchment paper. Tujuannya supaya mudah untuk kita mengeluarkan kita punya kek apabila dia boleh dihidangkan nanti, ya. Mula-mula kita buat lapisan yang nipis daripada adunan yang telah kita masak tadi di bahagian basement ataupun dasar kita punya baking tin. Susun biskut Mary di atas adunan yang telah kita masak tadi tu, dan bahagian yang ada lompong-lompong tu kita pecah-pecahkan biskut Mary menjadi kecil. Kemudian kita tupi dengan adunan yang kita telah sediakan tadi, sehinggalah kita ulang langkah yang sama ini sehingga ke lapisan yang ke-8. Guna spatula untuk menekan kek batik supaya ianya rata, ya. Bagi hentakan 1, 2, 3. Okey. Kita balut jari macam ni. Lepas tu kita bersihkan
yang kita kata yang comot-comot. Kemudian kita sejukkan kek batik ini di dalam peti sejuk di bahagian chiller selama 30 minit. Jom kita lihat pula apakah bahan-bahan untuk membuat ganache ataupun topping. Kita memerlukan dark compound ataupun coklat compound hitam, ya, sebanyak 400 grams. 200 ml whipping cream, 2 sudu makan mentega. Kawan, kita didihkan air, masukkan kita punya bekas yang kita dah bubuh bahan-bahan tadi ni. Okay. Kita menggunakan kaedah double boiling untuk membuat ganache ini. Pastikan ya, air ni tak mercik masuk ke dalam kita punya bahan-bahan. Okey. Masak adunan ini sehingga ianya cair. Okey. Tak perlu mendidih, cair saja cukup. Dark chocolate compound ni dah cair. Jadi kita tutup api ya. Okey, kawan-kawan, kita tuang di atas kita punya spatula ni ya. Jangan tuang direct dekat kita punya kita punya kek batik itu okey, kita endingkan kita punya kita punya ganache ni macam ni ya. Bagi dia sama rata. Okey. Okey. Dan kawan-kawan lihat ada gelembung-gelembung udara ni kan, kita kenalah pecahkan dia. Okey. Selepas kita punya kek batik ini sejuk, bolehlah kita rehatkan ia di dalam bahagian chiller peti sejuk semalaman supaya kek kita boleh set dengan sempurna. Baik kawan-kawan, kita akan keluarkan ya kita punya kek ni. Kita sediakan air panas, pisau yang tajam. Jadi kita rendam dulu pisau dalam air panas ya. Keringkan pisau dengan tisu yang bersih. Potong sekeliling kek ini supaya ianya kelihatan rapi. Kemudian pindahkan ke atas cake board. Tekan dan potong kek ni arah kita ya. Potong kek batik ganache mengikut saiz yang disukai. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua kawan-kawan yang sudi menonton video ini hingga akhirnya. InsyaAllah kita jumpa lagi di video yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye kawan-kawan. Kawan-kawan, jangan lupa untuk klik lagi 2 resipi yang amat enak di akhir video ini ataupun end screen video ini, iaitu cornflakes madu dan juga agar-agar tembikai.